Tapi lawatan Anwar ni ke Turki ni jadi isu juga tu pasal Ada isu apa dia? pasal dia melawat makam Kamal Atatürk tu kan. Oh. So dia ramailah orang Anwar macam dia pergi Kamal tu orang ungkitkan balik ucapan-ucapan lama dia mengkritik Kamal Atatürk ni, dia mengkritik hubungan baik Tun Dr. Mahathir dengan Kamal Atatürk. Dan dia kritiklah Kamal Atatürk, dia kata masa Kamal Atatürk minta Turki azan pun tak dibenarkan apa semua dia. Lepas tu tiba dia melawat makam tu. Tapi bila dah orang kritik tu, saya rasa dia dah jawab lah. Dia kata lawatan tu dia kata sebahagian daripada protokol yang ditetapkan oleh kerajaan Turki. Jadi dia terpaksa pergilah. Jadi Mahathir dulu pun mungkin ditetapkan oleh kerajaan Turki. Jadi patutnya dia minta maaf lah dengan Mahathir. Saya sebenarnya silap dulu. Kan? Saya ada mengkritik Dr. Mahathir, kecam dia. Tapi saya tak tahulah ini protokol. Sepatutnya dia buat begitu. Tapi Anwar tak mungkin buat gitu. Tapi Anwar tak akan minta maaf kan Mahathir. Tak apalah. Jadi begitulah tu. Jadi sekarang ni sebenarnya kalau ialah pemimpin sekarang bila zaman media sosial ni, kalau dia mengkritik sesuatu tu dia kena hati-hati. Dia kena ingat 10 tahun 15 tahun lepas. Kalau dia pernah kalau dia pernah puji orang tu, dia kena ingat tu. Sebab orang dalam media sosial ni dia pakar tu, dia cepat sangat dia keluar benda tu.